하지마 내 사랑 널 의심하지마 순수하게 너에게 바칠게 오직 너에게만 바다 넓이 내 사랑만큼 넓지가 않아 내 사랑만큼 깊지가 않아 내 사랑은 오직 너뿐 하늘 높이 내 사랑만큼 높지가 않아 내 사랑만큼 높지가 않아 내 사랑은 오직 너뿐 정전 같아 느껴 자기야 정전이야 같아 내 사랑 없잖아 자기야 밤이 지나지 않는 Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, hari ni kita nak pergi ke Cameron Highland 2 hari 1 malam. Okey, kita memulakan perjalanan pada pukul 5 pagi. Berhenti sekejap dekat Shell untuk top up Touch and Go. Lepas tu kita pergi singgah pula R&R Sungai Buloh untuk solat subuh. Selesai solat, kita nak pergi My News untuk dapatkan air kopi supaya kita tak mengantuk. Okey, dah jumpa. Kita ambil kopi cappuccino dan kita ambil juga Nescafe latte. Okey, dan kita nak pergi bayar. Perjalanan pun bermula di sini. Untuk naik ke Cameron Highland, kali ni kita orang ikut jalan Simpang Pulai. Kenapa kita orang ikut jalan sini? Sebab jalan sini dia tak berbelok-belok sangat, jadi tak pening kepala. Lepas tu jalan dia pun cantik, straight je macam tu kan. Dia macam kona-kona tu sikit je, jadi korang tak adalah pening kepala. Kalau nak ikut jalan tapak pun boleh, tak ada masalah. Tapi kita orang tak nak lah menyusahkan diri, tiba-tiba dua-dua pening kepala, tak sampai pula dekat Cameron nanti. So kita teruskanlah perjalanan. Harap-harap korang enjoy ya dengan vacation, short vacation kita pada kali ni. Perhentian pertama di Avan Chocolate and Ice Cream. Jemput masuk guys. Okey, yang mana yang belum tahu lagi kan, kat dalam ni bukannya setakat coklat dan juga aiskrim sahaja. Sebenarnya ada macam-macam makanan kat sini. Ada juga restoran makanan western macam tu. Ada juga kat dalam tau. So kalau korang lapar, boleh je makan dekat dalam ni. Lepas tu ada juga bermacam-macam jenis teh yang dijual di sini. Teh strawberry, peach, teh macam-macam perisa lah. Lepas tu ada pewangi. Kalau korang nak buat macam sebagai cendera hati untuk balik daripada Cameron nanti, boleh juga korang beli kat sini. Tapi sebabkan kita orang baru sampai, jadi kita orang tak ada decide nak beli apa-apa pun. Jadi kita orang tengok-tengok je. Peminat kopi pun ada macam-macam jenis kat sini. Kek pun ada. Yang mana yang suka makan dessert kan, korang boleh dapatkan juga kat sini.
Inilah aiskrimnya yang diperbuat daripada buah-buahan segar kat sini. Korang wajib try tau. Sedap doh lah. Dan juga inilah dia punya strawberry yang dipetik dari ladang sini juga. Dan di luar ni ada tempat untuk korang lepak atau relax kalau dah penat berjalan tu. Ataupun korang nak minum-minum chill-chill, boleh duduk di sini ya. Tak kena bayar pun korang. Okey, dekat sini pun ada skon juga tau. So korang tak perlulah nak susah-susah nak cari skon. Di sini pun ada. Ada juga kolam ikan. Sedap mata memandang kan? Waktu sekarang ni anggaran dalam pukul 9 pagi lah. Jadi orang tak ramai sangat dekat sini. So tenang-tenang lah kita kat dalam ni jalan-jalan. I saw a cloud. It looked like a bird. It whispered a name I thought I misheard. The sky was velvet, stitched with gold. Kat dalam ni pun ada juga binatang eksotik macam ni. Binatang apa ni korang? Inilah namanya binatang landak. Okey. Dia tengah tidur agaknya kat dalam tu. Okey, jom kita jalan-jalan lagi kat dalam ni. Sebelah ni ada kebun strawberry. Buah-buah strawberry yang dijual dekat sini, diorang petik daripada sinilah. 사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 볼만한 멜로드라마 괜찮은 결말 그거면 됐다 널 사랑했다 우리가 만든 love scenario 이젠 조명이 꺼지고 마지막 페이지를 넘기면 조용히 마음극을 내리죠 에이, 괜찮지만은 않아 이별을 마주 한다는 건 Dekat dalam ni ada juga ayam jantan ya. Banyak juga bunga-bunga yang menarik kat sini tau. Hai korang. Jom saya nak bawa korang jalan-jalan. Dekat dalam ni kita boleh tengok bunga-bunga yang menarik kat dalam ni. Memang cantik, menarik kau, memang the bomb. Macam kita berada di luar negara guys. You're the tide inside my soul, a memory that makes me whole, a story that will not grow old, more precious than a fire's gold. You're the warmth within the blue, a feeling always fresh and new, the perfect coastal point of view, a part of everything I do. Perhentian kedua kita orang berada di Cameron Valley. Sebelum naik ke ladang teh, kita nak pergi toilet dulu. Nak buang apa yang patut. Okay guys, tiket untuk masuk ke ladang teh ni RM4 je. Kanak-kanak free. So, bolehlah kan? Welcome to Cameron Valley. Ni namanya ladang teh guys. Dekat sini korang kena berhati-hati ya. Sebab jalan je licin. Kalau korang punya kasut tu tak boleh grip, tolonglah jalan berhati-hati. Daun-daun teh.
Anak-anak yang tak tahu, inilah daun teh yang korang selalu minum tu. Teh O, teh ais. Inilah ya daun tehnya. Sekarang dah tahu kan? Jom kita daki ke atas sikit lagi. Okey, dah sampai ke atas guys. Ya Allah, mengah juga je naik ke atas ni. Ku sangkakan tak penat. Rupanya penat. Walaupun cuaca sejuk, walaupun cuaca tak panas, tetap berpeluh je. Tengok tu, orang tu dah terbaring. Memang tak dapat nak nolong lah. Ingin ku gapai bulan dan ku petik bintang. Ingin ku berikan semua hanya untukmu, agar kau tahu besarnya cintaku kepada dirimu. Ku ingin kau tahu tentang perasaanku. Ku ingin kau tahu besar cinta padamu. Ingin ku berikan sisa waktuku dan sisa umurku sampai mati. Perhentian ketiga kita pada kali ini dekat Agromarket. Okey, sekarang ni lebih kurang dalam pukul 12.30 hari macam tu. Perut pun dah rasa lapar. So, kita nak masuk dulu tengok apa yang ada. Macam biasa dekat sini, macam-macam jenis buah, macam-macam jenis sayur. Lepas tu ada juga buah-buahan kering, aiskrim, macam-macam lah korang. Apa yang ada dekat Cameron Highland ni semua ada kat sini lah. Jagung ke. So kat sini banyak anak tangga korang. So kalau korang yang mana yang tak biasa jalan jauh, memang penat sikit lah. Dekat sini ada juga gerai-gerai yang jual makan-makanan. Lepas tu sekarang ni kita nak pergi dekat food court dia. Kita nak makan nasi ayam strawberry. Dekat sini pun ada juga nasi ayam berempah. So ikutlah apa yang korang nak makan. Macam-macam pilihan pun ada sebenarnya. Nasi ayam pun dah sampai. Masa untuk makan. Jemput makan guys. Rate untuk nasi ayam strawberry ni kita nak bagi 8/10. Sedap. Kepada peminat nasi ayam, boleh try nasi ayam strawberry. Di mana? Di Agromarket. Harga tiket untuk masuk ke Agromarket ni, dewasa RM25, kanak-kanak RM10. So dekat sini ada macam-macam sebenarnya. Ada bunga, taman bunga, macam itulah taman bunga. Lepas tu ada taman burung, ada juga binatang-binatang, tapi tak banyak sangat lah. So korang boleh enjoy dengan kita punya vlog pada hari ni. I saw a cloud. It looked like a bird. It whispered a name I thought I'd
Tempat ni luas juga ya guys. Memang penat korang. Tapi yang penting korang kena explore semua tempat. Baru puas hati. Sebab masuk bukan percuma ya. Masuk bayar tau. So korang jangan skip tempat-tempat yang menarik kat dalam ni. Okey, dah puas jalan dekat Agro Market tu. Sekarang ni kita nak cari scone. Tempat viral yang biasa orang syorkan tu hari ni terlalu ramai, jadi kita decide kita tak nak beratur lah, penat. So kita beli je lah scone dekat sini. Okey, scone tadi kita dah beli, tapi rasa macam tak puas hati, jadi kita rasa nak pergi juga beli dekat Opah strawberry punya scone. Jadi kita beratur je lah dekat sini. Nasib baik dekat sini tak panjang sangat. Alhamdulillah. Masa untuk check-in guys. Kita check-in dekat Zeta Suite Hotel Apartment. Jom kita masuk. Okey, kalau korang nak book hotel ni, korang pergi je dekat Agoda ke, dekat mana-mana apps untuk booking hotel. Boleh compare harga yang mana lebih murah. Korang booking lah dekat situ. Nanti diminta RM100 untuk deposit. Dia ada juga buffet tau untuk sarapan pagi ataupun malam. Okey, jom kita masuk dia punya apartment. Ini bahagian dapur. Dan di sana ruang tamu. Ada TV juga. Ada meja makan. Dia nampak macam English style lah. Dia simple je. Okey, cantik, nice. Cuma yang tak bestnya korang, perabot dia tu ada bau hapak macam tu lah, bau lama, perabot lama. Yang tu yang tak best. Lepas tu katil dia tak kemas. Korang boleh tengok sendiri kan. Dia cincai je letak cadar tu. Memang tak puas hati. Okey, waktu malam kita makan pula di Highland Steamboat Cheese and Grill. Sebab apa kita orang makan kat sini? Sebab turun je hotel dah jumpa. Okey, dekat sini yang bestnya banyak sangat jenis daging perap, ayam perap. Lepas tu pilihan makanan memang banyak. Memang puas hati korang dan harganya sangat berbaloi tau. Seorang hanya anggaran dalam bawah RM50 lah macam tu. Tapi korang boleh makan semua. Ada ketam, ada udang, ada siput, ada kerang, kepah. Semua ada korang. Siapa yang suka makan seafood tu memang puas hati. Korang wajib datang sini. Sayur-sayuran dia pun banyak. Okey, lepas tu ada juga aneka jenis mi. Lepas tu ada nasi goreng juga, mi goreng yang dah siap masak pun ada juga. So, puas hatilah datang sini, tak perlu nak pergi jauh-jauh lagi. Makanan pun dah siap ambil. Tunggu apa lagi? Kita makan lah guys. Yang penting jangan lupa kita ambil daging yang dah diperap tu. Semua sedap, lembut, guarantee puas hati. Sedap doa ya. Tengoklah penuh tau dekat dalam ni. Ini pula strawberry chocolate dan ice cream vanilla, ice cream matcha. Masa untuk check out. Okay, kita nak check dulu bilik mana yang dah settle ke, yang belum settle ke kan. Okay, kita memang dah ready. Bilik dah siap kemas. Okay, kemas.
Meja pun dah kemas. Alright. Sampah pun tak ada. Okay. Benda ni memang dah tercabut. Alright. Settle. Semua okay. Yeay, kita dah nak keluar. Ingatkan pagi ni bolehlah makan dekat KHM Strawberry Farm ni. Rupa-rupanya tak dapat juga makan dekat sini sebab orang dah ramai beratur ya. Mungkin dorang ni dah beratur daripada pukul 6 pagi lagi. So, kita tak jadilah makan dekat sini. Dinasihatkan kepada korang-korang yang nak makan dekat Cameron Highland ni, tempat-tempat viral, harap-harap korang bangunlah awal pagi. Kalau boleh pukul 5 pagi tu korang dah bangun ya. Baru boleh makan dekat tempat-tempat yang viral macam tu. Kalau kita ni memang taklah nak beratur. Kita pergi je lah makan kat tempat lain. Nampak tak buah-buah strawberry kat sini merah-merah, cantik, menarik. Tertarik, kau memang the bomb jugalah kan. Okey, dah penat jalan. So, kita nak makan nasi lemak strawberry. Kalau datang Cameron ni, semua makanan semua tentang strawberry. So, sampai nasi pun kita makan nasi strawberry. Okey, hari ni kita makan nasi lemak strawberry. Lihat. Ini nasi lemak ayam goreng strawberry. Apa? Sedap tak sedap lain kira. Sebab kita dah dekat Cameron Highland, kita kena makan nasi lemak strawberry. Okey. Lepas tu kita minum air green tea, hot green tea. Okey. Okay, oh. Kita makan dulu. Bismillah. Bunga sudah fresh ya. Cantik. Kita nak beli jagung. Boleh nak jagung susu? Boleh. Ada. Bayar. Sekejap Senawan ada, bayam, lembu. Itu apa? Cenang inoki tak? Oh, cenang inoki. Sayur pucuk rabu lah satu. Apa dia bang? Jadi Tidak. 15 kan? 15. Alright. Okey, kita nak cari durian Cameron Highland. Maksudnya ada rezeki lah. Adalah rezeki orang yang mengidam nak makan durian. Tengok dulu berapa harganya. Durian bukit 1 kilo RM7. Itu cempedak. Ada rambutan juga. Ada petai. Petai pun ada juga. Durian pun dah beli. Masa untuk balik. Alhamdulillah, percutian kali ini memang best. Walaupun banyak tempat kita tak pergi lagi, tapi okeylah, next time kita akan pergi.
Sebab kita rushing sangat. Lagi satu, ramai sangat orang, nak cari parking pun susah. Lepas tu bersesak-sesak. Jadi kita orang fikir next time je lah kita datang lagi. Sebelum balik tu, singgah dekat R&R kejap, minum, solat, lepas tu teruskan perjalanan balik.